Segmen JEPS. Jual, elak, beli dan simpan. Jual Heung-min Son. Jika anda yang membeli Son sebagai pemain PAN game week lepas, anda dikira tidak bertuah. Son bukan sahaja tidak memulangkan mata serangan, malah beliau telah dikeluarkan seawal minit ke-58. Ini amat menyakitkan. Dengan komitmen saingan Eropah masih di bahu Spurs, Son akan lebih kerap menjadi mangsa rotasi. Dengan harga T20, Son boleh anda jual dan dapatkan perancang seperti Mitoma, Minter ataupun Jacob Murphy. Jual juga Mykolenko, pelengkap bench untuk mengharungi baki musim ini bukan lagi Mykolenko. Beliau agak tidak relevan lagi. Jadual perlawanan Everton agak sukar sehinggalah game week ke-35. Dengan landscape FPL terkini, agak sesuai untuk memainkan chip bench push anda. Memiliki Mykolenko di dalam pasukan anda mungkin tidak memberikan manfaat. Pemain seperti Louis Dang dan Dan Burn boleh membawakan anda poin padu game week ini. Oleh itu, jual Mykolenko. Elakkan membeli Strand Larsen. Bagi hamba, Larsen adalah calon don't buy, don't sell game week ini. Simpan jika anda pemilik, namun elakkan membeli penyerang kebangsaan Norway ini. Strand Larsen perlu anda elakkan ialah kerana dengan kehadiran semula Cunha, adakah form cemerlang Larsen bakal berterusan? Ini menjadi persoalan netizen FPL. Jika dilihat pada perlawanan sebelum Cunha digantung, Larsen tidak terlalu cemerlang ketika bergandingan dengan Cunha. Ini bermaksud masih terdapat risiko membawa masuk Larsen. Oleh itu, Larsen hanya sesuai untuk disimpan namun tidak untuk dibeli. Elakkan juga membeli Brennan Johnson. 18 poin dari Johnson amat membuka mata. Namun sedarlah wahai sahabat, sejarah poin padu tidak akan berulang dalam 2 game week berturut-turut bagi seseorang pemain. Walaupun seakan pasti Johnson akan menjadi kesebelasan utama bagi saingan Liga buat Spurs, menentang Wolves di laman lawan bukannya mudah. Ya, diakui pertahanan Wolves kini semakin baik di bawah kejurulatihan baharu. Ini bermaksud Wolves dikatakan bakal berkampung di dalam kotak penalti mereka ketika diasak, lalu melancarkan serangan counter attack melalui Cunha. Ini tidak baik untuk corak permainan Johnson. Beli Yankuba Minter. Jika anda antara pengaktif free hit 33 ataupun anda tidak lagi mempunyai chip free hit maupun wildcard, Minter adalah calon cadangan untuk dibeli game week ini. Pada perlawanan timbal balik menentang Leicester yang lepas, Minter telah menjaringkan 1 gol dalam perlawanan seri 2 sama tersebut. Namun, beliau tidak menjadi kesebelasan utama di dalam perlawanan itu. Dengan situasi terkini, Minter ialah kesebelasan utama Hustler, tetapi Minter kerap dikeluarkan di antara minit ke-70 hingga ke minit 80. Risikonya, jika Minter tidak menjaringkan gol pada separuh masa pertama, seakan pasti Minter bakal blank dalam sesuatu perlawanan itu. Oleh itu, Minter ialah calon high risk, high reward. Matheus Cunha ialah calon belian game week ini. Pembelian ini boleh hamba katakan pembelian high risk, high reward juga. Ada yang berpandangan Cunha tidak akan terus diserap ke dalam pasukan kerana prestasi semasa Wolves agak meyakinkan sepanjang ketiadaan Cunha. Wolves telah merekodkan 3 kemenangan dan 1 keputusan seri sepanjang 4 perlawanan tanpa Cunha. Di atas kertas, ya amat meyakinkan. Namun perlu diingat, keempat-empat perlawanan tersebut ialah berhadapan dengan pasukan-pasukan yang sedang bergelut di zon penyingkiran. Game week ini, Wolves bakal melayan kunjungan Spurs di laman sendiri. Pertembungan panas ini amat memerlukan pemain berkualiti seperti Cunha. Pandangan hamba, Cunha bakal menjadi kesebelasan utama game week ini. Berhadapan pasukan rotasi Spurs, ini ialah peluang buat Cunha untuk menyinar. Simpan Kaoru Mitoma. Ya, jika anda pemilik beliau game week lepas, ianya amat mengecewakan. Dengan peliknya, Mitoma telah dikeluarkan sekitar minit ke-60. Berlandaskan rekod pertukaran beliau sebelum ini, Mitoma akan dikeluarkan selepas minit ke-80 secara purata. Ini pasti merisaukan buat pemilik Mitoma. Namun, saranan hamba kekal bersama perancang kebangsaan Jepun ini.
Bermain di laman sendiri pasti memberikan kelebihan kepada barisan serangan. Ditambah pula, Leicester yang masih menggunakan taktikal cuba jaya di dalam formasi mereka pasti akan membuka ruang buat Brighton untuk menjaringkan gol. Simpan juga Savinho. Ramai pengaktif wildcard 30 dan wildcard 31 telah pun membawa masuk Savinho selepas dikatakan minit permainan beliau adalah antara yang selamat di kalangan aset Manchester City. Namun Pep sukar dijangka selepas menjadi kesebelasan utama sejak game week 24 dengan tidak semena-mena Savinho diletakkan di bangku simpanan game week lepas. Namun saranan hamba kekal bersama pemain kebangsaan Brazil ini. Tidak berbaloi anda menjual beliau dikala double game week City bakal tiba. Oleh itu, simpan Savinho. Segmen Maulana. Brennan Johnson ialah pilihan Maulana game week lepas. Badi beberapa game week hamba kini telah pun diruqyah keluar dari badan hamba. 18 poin dari Johnson game week lepas. Level pilihan hamba bertaraf Maulana Sifu. Maulana hadir dengan Muhammad Salah game week ini. Game week ini pasti pengurus fantasi berfokus kepada mengkapitankan Alexander Isak. Hamba mengambil jalan pintu belakang game week ini. Walaupun single game week, kehadiran semula Connor Bradley bakal melonjakkan prestasi Muhammad Salah. Ditambah pula, pakar lakonan dalam kotak penalti Luis Diaz dijangka akan menjadi kesebelasan utama semula game week ini. 2 gol dari perancang kebangsaan Mesir ini. Pemain pilihan rakan FPL. Berikut adalah pasukan pilihan rakan FPL game week lepas. Level pilihan ini bertaraf Kayangan. Berikut adalah 15 pemain pilihan rakan FPL game week ini. Adakah anda setuju dengan hamba? Siapa yang perlu dijual? Tuliskan komen anda di ruangan komen. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.